Hey guys, Assalamualaikum. Dalam episod terbaru aku dan vlog hari ni jarang-jarang berlaku kan. Bukanlah jarang berlaku, jarang-jarang lah aku nak buat vlog pasal aku pergi kerja. So hari ni kita vlog, korang follow. Hari ni aku ada first appointment ni kat area Jalan Duta. Lepas tu terus Jumaat, sebab hari ni ada Jumaat. So lepas tu kita sambung meeting dekat office lah. Tengoklah macam mana kan kehidupan kadang-kadang sebagai seorang agent ni macam mana. Tapi hari ni tak busy sangat lah. Dia ada hari-hari yang memang super busy kan. Dia ada hari-hari yang memang super busy tu. Tapi kita santai je lah hari ni, sebab hari ni hari Jumaat. So lepas settle hal kat rumah, budak-budak sekolah lah apa semua, jadi kita pun menuju ke appointment. So sekarang ni lah waktu aku record ni time pukul 11.35. Jadi aku appointment dalam pukul 12 suku macam itu kat Jalan Duta. Klien merangkap kawan. Dia macam gini tau, kawan waktu kita berkawan, kita kawan. Waktu kita sembang bisnes, dia adalah klien. Jadi kena differentiate lah. So hari ni dia dua dalam satu lah, merangkap. Sambil jumpa dengan kawan lama, sambil tu kita discuss pasal bisnes juga lah, ataupun kerja aku lah. Sebab dia ada buat investment, so nak tengok profile lah, whatever apa semua. Jadi itulah yang kita akan buat. So benda-benda macam gitu lah. So hari ni aku nak bawa korang pergi ikutlah perjalanan. Sebab aku rasa hari ni mungkin sampai malam. Sebab aku rasa aku kena check balik lah, aku lupa lah. Banyak sangat benda dalam kepala. Aku rasa hari ni ada BOP juga. Maksudnya kita mengajak orang untuk join kita dalam industri ni lah. Kita mengajak orang. Dia satu benda dia bukan benda-benda macam gini. Dia bukan satu paksaan. Kita memberi ruang dan juga pilihan dan juga tawaran. So orang nak join atau tak nak join, itu bukanlah satu paksaan. So benda-benda tu macam itulah. Cumanya just nak bagi tahu sekarang ni majority ataupun kebanyakan, bila kau join company insurance atau takaful, diorang ada sediakan kau macam skim gaji lah. Kita pada aku masih lagi benda tu macam allowance kau lah, untuk kau start. Jadi dia pembakar semangat kau untuk kau start lah. Bila kau ada sikit modal untuk kau start kau punya journey tu, dia tak adalah susah sangat. Macam itulah. Compare aku yang dulu, zaman-zaman konvensional lama-lama dulu, bukan pasal konvensional produk ke apa, maksud aku zaman lama dulu, kau masuk memang terus com. Jadi first month com kau kerja-kerja pun mungkin dalam 40-60 ringgit. Jadi orang kurang sikit nak jalan lah. So sekarang ni dia enhance benda tu. Dia tahu itu masalah orang-orang yang baru nak join jadi agent ni adalah masalah kewangan. Jadi dia offer lah benda-benda macam gini. Macam itulah. Ini vlog saja tau. Ini vlog. Aku kan mengajak ke apa. Hari ni aku ajak korang tengok hari ni aku punya hari dalam waktu aku bekerja macam mana lah. Tapi waktu aku tengah jumpa klien tu, mungkin aku tak boleh lah nak record, sebab benda tu mungkin ada PNC and what not lah. Ataupun mungkin aku akan mute kan, aku buat benda lain ke apa, whatever. Tengoklah macam mana. Kita tengoklah. Sebab kadang-kadang klien pun tak suka gambar dia masuk dalam social media ni apa semua kan. Kita tengoklah. Kita wait and see, tengok macam mana. Tapi petang nanti siap ada makan-makan semua. Jadi kita tengok dunia ataupun kehidupan seorang ejen macam mana. Yang aku kena bagi tahu dengan kau, kalau kau pergi office, especially agensi aku lah, agensi lain aku tak pasti. Aku tak banyak agensi aku pernah join. Jadi kerja dia makan saja. Jadi hari ni mungkin kita akan makan-makan juga dekat office. Kita tengoklah macam mana. Okay guys, jom kita bagilah aku fokus drive jap. Kejap lagi kita sambung kat Jalan Duta. Okay guys, tukar uniform sikit. Aku malah nak pakai mic. Aku nak pergi ke masjid lagi kan. So aku tunjuk kat korang, kalau korang pergi Jalan Duta, masjid wilayah, tengok apa ada kat food court depan. Tu ada kedai makan banyak. Kedai makan sini pun kedai makan. Kau nak pergi stop, kau nak pergi kat depan.
Bazar dia menarik. Jom. Guys, dan kita jalan ni. Nasi tikus ada, buah-buahan ada. Jumpa coach. Ni, tapi ni bukan coach rumah tangga lah. Hari ni 11.30 call. Meriah. Ini dalam vlog aku. Hari ni kau masuk vlog aku lah. Oh ya. Special appearance lah. Special appearance. Bukan coach rumah tangga. Dia tak sengaja. Coach hoki. Tak, sebab hari aku pergi office kan. Coach hoki low corner tak lagi. Oh, ini ada legend nasi tomato. Orang dari Jumaat datang sini. Memang legend. Betul tak boy? Betul. Seperti yang digembar-gembur kan, memang power. Lain-lain memang kedai-kedai biasa lah, bazar. Dah aku nak pergi makan lah, lapar. Ya, selesai acara pertama kita hari ni. Tadi jumpa klien menangkap kawan lah. Kawan menangkap klien. Nanti kawan dulu baru klien lah. Lepas tu boleh santai sikit. So kita nak pergi office. Seperti biasa, bila drive jangan lupa pakai seatbelt. Benda tu penting keselamatan harus diutamakan. Ya, sabar ya. Itulah. So now kita nak pergi office. Kita tengok orang tadi dah riuh dalam grup tadi. Ada acara katanya. Make sure datang dengan perut kosong. Macam aku cakap tadi lah. Pergi office ni, office aku lah especially, orang ni memang kebanyakannya masanya adalah makan dan juga training lah. Dan ada jugalah yang tanya, kau pergi office training apa? So benda-benda macam gini lah. Kadang-kadang bila kau duduk dalam industri, macam aku buat financial dan agent. Jadi kau jumpa klien, kena reject, kena itu, kena ini, kena maki lah dengan klien, itu macam-macam. Jadi kau perlukan energi dan perspektif dari kawan-kawan lah. Kalau jumpa orang macam ini, macam mana nak handle benda-benda macam itu lah. Plus benda yang paling penting sekali, kenapa training itu penting, kau nak top up benda-benda yang teknikal lah. Kalau kau agent insurans, apa benda produk baru, apa clause baru, apa undang-undang baru, so benda-benda tu lah. So benda-benda ni semua kau kena update, up to date kan. Bila badan berwajib macam BNM ke SC, Security Commission, kau cakap okey sekarang ni benda ni macam ni, benda macam ni, kau kena follow lah. Kena follow dia punya guideline. Jadi sebab tu lah pergi training. Benda-benda tu penting lah. Sambil-sambil kau nak release kau punya tension. Sebab pergi office training ni adalah satu benda yang fun lah. Untuk akulah, agensi aku, benda yang fun. Kau pergi gelak-gelak, you know like tapi ada masa-masanya kau akan jumpa dengan klik kau. Kau macam aku jumpa orang macam ni, macam mana kalau nak buat ni, kenapa macam mana kalau jumpa orang macam ni nak buat macam mana, apa semua. So benda-benda tu lah, benda-benda tu yang kita akan up to date. Kita kena bertanya dan macam-macam lah. So benda-benda macam itu lah. Sebab ada yang tanya aku, kau dah lama pun jadi ejen masih lagi pergi training. Acap, mestilah. Training itu adalah part of you punya kerja, part of you punya KPI yang kau kena set sendiri lah. Boleh je kau tak pergi training, tapi kalau kau tak ada sale atau kau macam terabai, kau rasa macam layang terputus talinya, berarah mendung ke labu, macam gitu. So kat sini lah tempat dia kau nak jumpa dengan leader kau, discuss kau kat mana sekarang, kau ada target tak, so target kau apa, kat mana kau sekarang, kau dah boleh achieve ke tidak, macam mana kat mana kau nak cari klien, apa benda-benda macam tu lah. Klien kau ni ada macam mana, ada orang ada perangai apa, whatever apa semua. Jadi diorang ada experience. Kadang-kadang benda tu kau, especially untuk orang yang baru nak join lah, so kau baru join, kau perlukan benda-benda ni, ilmu-ilmu itu. Itu yang penting. Itu pentingnya training itulah. So sekarang ni biar aku drive dulu, kita zoom pergi office. Office aku dekat dengan Jalan Duta ni, Jalan Duta Masjid Wilayah ni. Nak pergi ke office Jalan Kucing ni tak sampai 10 minit kot. Dekat je, dekat sangat. Tapi biar aku drive dulu lah, sambil nak charge telefon. Okay, jumpa kejap lagi kat office. Ya, kita
kita dah sampai. Kita nak pergi office ya. Jadi kita sambung. Going up. Jom kita. Ting. Ada flash ke? Nak koyak. Level 3. Bila kita masuk sampai. Aduh, ramai. My favorite people. How are you? Bila due? Ni baru first trimester. Bos. Sihat. Ramai. Ramai. Aku dah cakap, rasa datang office je makan-makan. Macam nak kurus. Hah? Dia datang ambil occasion ke? Special occasion. Hujan apa? Ni yang kita buat kat office sama my people. Orang office. Ini memang kerja dia makan. Ni bos. Ini letak ada lagi 1, 2, 3. Saya tolong buat apa? Saya tolong. Dia apa brownie? Nasi tambah satu. Tim push. Baik. Okey, saya bos tanya siapa tadi? Siapa? Adila. Ya, Adila. Mari. Ini saya nak gaduh. Adila dengan sepenuh sangat dia pakai blend supaya. Makan. Ni yang kita buat kat office setiap minggu. Yang ni nak bungkus tu. I try my best. Kau tak kek dia. Inilah kejadian dia di hari pergi training. Kenapa kek dia cakap? Tolong. Cik, tolong cik. Jangan. Kenapa kek dia cakap? Sopak. Kek kusta. Happy birthday to you. Cha. Sumbang tu apa? Nyanyi birthday pun sumbang kan? Aduh. Ni memang korang mana-mana yang nak diet kan? Nak diet jangan join agensi ni lah. Tengok ah. Manis. Semanis. Di sini banyak. Satu lagi. Happy birthday to you. Wow, yang ni tak rosak. Happy birthday to you. Wah, ni video rosak. Ya guys, itulah dia satu hari vlog seharian lah. So tadi dah settle kerja lah apa semua, meeting dan makan apa semua. So sekarang waktu tu kita pulang lah. Kita pulang ke Sarang. So itulah dia So jadi kerja sebagai agent ni seharian memang macam itulah. Cuma bukanlah setiap masa macam itu. Kadang-kadang satu hari tu kau memang langsung tak dapat. Oh malam dah gelap. Tapi tak apalah. Sebab ni bukan kamera yang ada night mode kan. So macam itu. Sabar jap. Ada lighting kot depan ni. Jadi daripada aku bebel lama-lama sebab tak ada lampu ni, baiklah kita off dulu. So macam itulah. So kita akan jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Tapi itulah sedikit sebanyak macam itulah kerja kau sebagai agent. Keluar jumpa customer, buat servis sikit. So tadi ada settlekan untuk customer nak renew road tax insurance lah apa semua. Macam itulah. So dah settle.
Ada lagi ni sebenarnya, aku ada benda lagi nak kena buat, tapi tak apalah, cukup lah sampai tu hari ni ya. Tak larat dah. So itu saja. Apa pun guys, jangan lupa lah subscribe bagi semangat sikit. Baru ada geng kita nak buat video lain-lain. Cuma yang ni dalam series aku dan vlog lah. So aku mungkin ada series-series lain yang aku nak balikkan lah. Financial vlog aku, apa kata kau, so benda-benda macam tu. Apa aku tak tahulah mana satu yang aku nak naikkan balik. So buat balik lah. So yang ni lebih pada vlog yang kita try and error lah. Macam aku cakap lah, kita nak buat vlog ni kena try and error. Kau tak tahu video kau mana yang akan meletup lah, apa benda semua kan. Cuma kita try lah, tengok macam mana. So kita jumpa lagi di video-video yang akan datang guys. Assalamualaikum. Ciao.